Tuan-tuan, siapa Abu Hurairah radhiyallahu an? Dia kita lebih kenal dengan nama Abu Hurairah, tapi nama betul dia ialah Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama betul dia. Kalau tanya Abdurrahman bin Sakhar, tanya 10 orang, 2 orang dia tahu. Kata Abdurrahman bin Sakhar itu ialah Abu Hurairah. 8 orang tak tahu. Bila sebut Abu Hurairah, tanya 10 orang, 10 orang tahu. Dia lebih dikenali dengan kunyah, dengan gelaran yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nama betul dia. Sebelum Islam nama dia Abdus Syams. Sebelum dia masuk Islam nama dia Abdus Syams, hamba matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula panggil dia Abu Hurairah. Hurairah tu makna dia kucing kecil ataupun anak kucing. Karena bahasa Arab dia panggil isim tasghir. Isim tasghir ni kalau Hirrah kucing, Hurairah kecil, kucing kecil, tomcat. Nabi panggil dekat dia Abu Hurairah kerana sukanya dia kepada kucing. Dia meriwayatkan hadis banyak. Yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini riwayat hadis 5,374 hadis dia riwayat. 5,374 buah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu Nabi wafat umur dia baru 32 tahun. Nabi SAW wafat dia muda lagi, umur 32. Daripada dia ada lebih kurang 800 orang sahabat dan tabi'in ambil hadis daripada dia. 800 orang sahabat dan tabi'in ambil hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah. Dia asal Yaman. Abu Hurairah ini orang asalnya Yaman. Hijrah mai ke Madinah. Miskin, tak ada apa. Dia mai, dia serah tengkok dia kepada Nabi SAW, nak mengaji Islam, nak faham Islam daripada Nabi SAW. Dalam pada tu dia kerja. Dia ambil upah kerja kebun daripada satu majikan. Tokek dia ni, majikan dia ni berkenan ke dia. Kerana dia ni satu orang yang amanah, satu orang yang wara', satu orang yang saleh, satu orang yang cepat pick up ilmu daripada Nabi SAW. Tokek dia berkenan dekat dia bagi menikah dengan anak tokek. Serta merta berubah Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada miskin menjadi orang kaya. Walau dia bertukar status daripada miskin jadi kaya, dia mengekalkan hidup dia macam orang miskin. Duit tidak ubah kehidupan dia.